Sebab masalahnya cameraman kami yang orang kampung situ pun dia tak tahu jalan tau. Itu masalah dia. Kalau kami sesat, dia pun sesat bang. So kami ikut motor sebab kami nak bagi dia, orang cakap apa, lampu. Lampu malap. Dia salah masuk simpang, kami pun salah masuk simpang. Macam cakap tadi, kami pusing sekali je. Tapi dia pun nampak dekat cermin, kami pusing kali-kali. Apa pusing sekali kan? Sekali je. Terus U-turn lah, pusing pun banyak kali. Motor biar. Buat minyak. Dua bagi pusing tu dah lah. Dengan isi minyak. Ada minyak habis. Geram je. Ya tu. Dia bukan petrol lah, burak oil. Burak oil. Betul, burak oil kampung . Lepas tu ini masa ni dia nak jadi. Bila dia pun U-turn, kami pun U-turn lah. Which is aku yang bawa kereta. Itu aku bawa Azaping aku yang comel tu kan. Aku pusing masa tu tekan laju juga. Sebab nak ikut kan, dia pun laju. Tekan laju, tengah laju ni, meter pum jatuh 20. Sampai rumah tu 20 lah. Padahal kaki aku pedal tekan kapak dah. Aku masa tu kan, yang bagusnya daripada dalam kereta ni, haram seorang tak tanya. Siapa yang tolong kan? Siapa pun tak tanya. Dengan buka cerita anime lah, Tromeh pun ada dia pun. Lepas tu tak ingat dah cerita apa tu, lawak. Lepas cerita pasal Saitama lah apa ke. Lepas tu masa aku tekan banyak kali dah ni. Tak api ni. Lepas tu aku pegang Habib di sebelah. Aku pegang Habib, bukan tangan dia. Habib, aku tak pernah rasa takut macam ni kan. Adam semua dengar. Kata, alamak. Lepas tu Adam lagi rancak cerita. Lagi ingat dia bang. Dia lagi ingat. Dia tak mau dengar, orang kata apa tu, tak mau bagi suram tak mau bagi terpikat . Lepas tu yang aku nampak tepi tu, macam Syah cakap tadi, banyak jerami tau. Betul, jerami tu bukan jerami pun. Bila aku pergi tu, sampai dekat satu jerami tu banyak tepi jalan. Lepas tu jerami tu, aku tengah bawa kereta ni, dalam slow tu, mata aku melilau. Sebab masa tu dah takut lah. Lepas tu aku nampak satu jerami tu, macam budak yang duduk, budak depression duduk macam tu. Situ. Tinggung. Duduk macam tu. Budak depression. Budak yang kena mental abuse kan. Macam tu. Lepas tu kepala dia tunduk. Syah punya, dia tak nampak muka budak tu. Sebab nampak. Syah laju. Kalau kita orang laju. Kat aku 20 ya. Dia nak kalih pun tak sempat. Kali hilang lah. Aku 20. Slow. Di panggung kepala. Aku sikit lagi kita aku tak terbabas macam tu. Aku masa tu kontrol lah. Betul kan. Nampak panggung kepala, ya Allah, muka dia, astaghfirullahaladzim, Tuhan saja yang tahu. Tak sama macam movie no? Tak sama. Movie tu seram. Efek make up lah. Ni natural punya. Bare face. Bare face tak payah make up, memang muka dia uduh. Tu bila aku panggung kepala tu, nampak betul kan. Allah Akbar weh. Masa tu kereta aku rasa tadi slow dah. Rasa lagi slow ni. Otak aku fikir nak balik ya. Jalan kaki lagi laju rasa. Yo weh. Kau balik Lepas tu aku tengok cermin tu. Kali aku tu. Tengok lagi aku tengok cermin tu, lalu duduk nampak dia tengok tu. Kambang mat. Aku tengok tu kan. Tu nak sampai rumah tu teruk tau. Lepas tu satu. Lepas tu jerami-jerami lain pun sama tu aku kata. Jerami tu bukan jerami pun. Dia macam perok nampak. Hantu-hantu yang camouflage. Hantu-hantu yang menunggu. Kali nampak. Aku tangan macam ni lah. Sebelah bukan steering, sebelah pegang tangan Habib. Habib pun faham. Habib pun genggam dengan aku. Kalau sampai simpang last nak masuk rumah tu, kau lega dah. Lega sebab situ banyak lampu lah. Masuk tu pusing tu sampai rumah. Bukan susah, tak ada. Dia bukan susah nak ada lampu. Dia tak ada terus. Lampu tak ada. Yang ada bila nak sampai watt tu. Sampai watt lah lampu. Kalau ada lampu pun macam aku cakap tadi, sekilo sebiji asal lampu macam ni. Hidup segar mati pun tak nak. Betul weh. Hidup segar mati tak mau betul. Hidup pun Allah. Macam kita buat IoT kan, dimming effect kan. Budak-budak Audrino sila dia. Dah IC. Lepas tu masa kita balik tu, kita bercerita kan. Cerita tu. Aku cerita sampai riau kan. Cerita sampai riau. Aku dah masa tu riau. So tu hang kena dah habis lah. Habib dia kena apa? Habib tak kena asal. Habib tak kena. Postmortem Zai habis, Adam semua. Habib dia cerita PO.
Tak apa pula dah. Pending. Serius. Pending. Gila ada pending situ. Mana ada pending? Pending tu. Pending BH tau. Dengar Apa? pending mat. Mak aku tak silap akulah. Seingat aku Habib masa dia cerita, dia cerita POV dia duduk sebelah hang je. Tiba-tiba Habib tu cerita kan, kita pas cerita. Yang aku geram, idea tak kena apa-apa. Dia ada buat action. Hari pertama dia balas di masjid lah. Tak apalah. Tak apa. Tak apa lah sebab kita pun yang nak kan. Alah. Okay, tak apa. Kita cakap sang Pusing-pusing cerita. Cerita yang dalam kereta sama cerita dia. Aku dengan Faris je lah. Tiba-tiba Habib tiba-tiba dia diam. Kau Habib sekarang masa tu. Habib diam. Sebab aku bukan nak cakap besar, tapi aku boleh rasa kalau rumah ni ada something ke tak ada. Tapi naluri aku mengatakan dalam rumah tu saja kawasan aku tak kata. Aku kata rumah tu clean. Tak ada apa no. Tak ada apa. Okey, Habib dia diam. Dia diam. Dia tak mau cakap. Tunduk Okay. Time tu dah habis dah cerita tu. Cerita tu dah habis nak tidur. Aku kata Habib, dah cerita-cerita gini ni aku nak pergi tandas, tak nak pergi seorang. So dekat kawasan rumah belah rumah ada rumah kosong satu. Creepy lah, creepy. Okay. Dia rumah kosong. And dekat tandas je pula. Okay, pergi tandas. Tandas lama, apa faham lah. Memang open lah. Pintu pun tak ada, tutup pakai kain. Lepas tu belakang tu nampak lah satu sebatang sungai. Sebatang sungai. Ada satu pokok pisang kecil. Atas pada pokok pisang tu semua belakang rumah kosong lagi. Aku rasa rumah tu aku tak boleh jamin, tapi aku rasa macam ada benda. Aku sampai ke sudah aku tak nampak rumah tu tak. Tak nampak ah? Aku apa sudah aku tak nampak. Ada. Tak aku yang tak pergi tengok aku dah. Aku sudah tak nampak. Tak apa, aku pergi tak sana. Hari pertama masa mandi, aku tengok dah pokok pisang ni. Kat situ semua rumput mati. Pokok pisang ni adalah comel je lah. Satu ketai ada itu. Ketai tu aku kencing. Kencing tak payahlah beritahu lah. Tapi detail-detail nak buat apa. Kencing. Apa cerita ni? Kencing. Lama ya, panjang. Okay, tak apa. Lola. Kencing. Aku dengar suara wanita, perempuan, lady gelak. Tapi dia gelak bukan menggilai. Dia gelak sinis. Cuba buat. Salah. Bukan aku yang gelak masa tu. Aku gelak dia jantan tua. Dia gelak jahat. Aku dengar tu nak terjatuh aku. Aku nak terjatuh. Aku zip balik semua. Aku keluar. Aku keluar je, aku nak cover, tak mau beritahu Habib sebab dia tak kena apa-apa, tak nak lah bagi dia kena. Kan? Masih on ya. Aku keluar pintu. Habib dia cakap macam ni. Syah, cerita dah kau? Aku tanya hang ni. Macam Habib ni tanya apa? Hang betul kau rumah tak ada apa-apa. Aku macam Habib dengar kau ke? Betul lah, aku tak hang dengar juga ke Habib? Dengar apa? Aku macam tak apa. Dia asal blur dia tu Pergi ruang tamu. Dia blur dah. Habib ni dia blur sikit. Tak apa. Pergi ruang tamu tu dia cerita kat aku. Dia cerita kat kita semua. Ingat tak? Hang pun tak perasan benda ni. Benda ni jadi kat hang. Mana? Masa cerita tu aku tak pasti kat bahu ke kat pinggang. Tangan hitam macam ni. Kat bahu aku? Ya? Macam ni. Aku dah pasang. Tu dia diam tu. Lepas tu aku buat cerita yang aku dengar. Dia kata, aku tak dengar weh. Awak dengar. Time tu getak aku video footage aku getak pun ada sampai tidak buka lampu no? Tidak buka lampu malam tu. Aku jenis orang tak boleh tidak buka lampu tapi dia boleh tutup lampu. Alah tu seram. Ui. Dia tidak buka lampu malam tu mana tu nak tergelak. Macam baby tu adalah footage menggigil tu. Tapi kualiti dia tak adalah HD 3GP. Aku bawa 3GP ya. 3GP tu video lama. Lepas tu macam tu lah. Kita pun aku rasa tu je kot. Tisu last. Ni okay, semua dah habis kan. Aku rasa kau tak ingat benda ni. Okay. Sesampai
Masalahnya dia tak nak cerita kat kita. Masa balik baru dia cerita. Dalam bilik, kau ingat, dalam blok, dalam dom. Bodoh sial. Yang Dia cerita tisu okey. Masuk rumah tu, ada pokok sawi kot silap. Sawi aku pakai, aku tak pakai sayur, aku tak tahu. Aku tak sayur. Jadi kan, dia macam tumbuhan, rumput, sayuran. Yang bila dia tumbuh batang, dia punya daun lebat. So apa-apa jatuh pun dia takkan jatuh ke tanah. Dia akan macam payung. Dia ada buang satu tisu kat pokok tu. Hari pertama sampai, dia baling tisu gumpalan. Baling tisu, baling. Dan 2 hari tu tu hujan lebat. Tetapi bila kita dah nak balik, lepas kena bantai apa semua kan. Lepas kena bantai semua, seram. Esok pagi tu nak balik, terima kasih tu semua. Kita keluar, tisu tu elok, kering, Langsung tak basah. Seolah-olah tu boleh continue, datang lagi. So ada ke tak part tu? Ada ke tak Kalau hampa ikut logik tisu, kena ayak sikit lah. Maksudnya masa sekali hujan tu lebat. Oh, lebat sungguh. Tapi tak demam tu. Tak demam. Dia suruh kita tahan. Dia nak bantai kita. Kering. Demam kita tak keluar. Tisu tu logik lah. Aku tak pasal tisu tu. Sain darjah 3. Allah, tak selesai lah. Hang cukup memai santau lah. Kalau tisu kena ayak basah. Tu je. Memai. Betul. Tak usah masuk sains dah. Memai pun hantar dah. Habis buruk. Tu memang tak logik lah. Selalunya okey lah kalau kata contohlah tak hujan sekalipun kan. Angin cukup. Betul. Itu kan? Mesti tebal. Malam pun ada embun. Memang basah. Masalahnya elok. Cerita kat kami, kameraman tak cerita. Kameraman boleh selamat. Tak boleh selamat. Tapi yang ni tak selamat. Kerana dia tak pada selamat kat lah. Aku rasa kalau aku nak salahkan siapa benda ni, aku rasa lah salahkan kameraman. Yang salah kameraman. Kambing. Tangkap balik. Dia lah pemulanya. Sembelih. Dia lah pemula disaster yang kita masa tu. So kita balik, tak ada apa, alhamdulillah semua balik. Hantar balik slipper masjid tu. Dia tak kena apa. Yodoh. Semua yang ni semua kena. Dia share, dia tinggal kat masjid tu. Siap. Kira dia tinggal kat masjid. Balik tu bukan ambil. Ya. Tinggal kat masjid, tukar slipper pun. So balik tu tak ada apalah. Cerita kat kawan-kawan kan. Memang tak yang dengar pun. Yalah, cerita-cerita itu tak ada apa dah. Tapi masa kita balik tu, banyak benda kita dapat. Betul. Banyak benda. Dia huraikan pengajaran 4 markah. Pengajaran 4 markah Pengajaran dia, jangan cakap besar ya. Bila masuk tempat orang, niat yang betul. Kita pergi nak buat apa? Nak pergi buat apa, nak kaji pasal agama orang lain, tak ada masalah. Tak ada masalah pun benda tu. Nak kaji tempat orang, tak ada masalah. Benda tu bagus kita merantau. Tapi janganlah rasa niat kita, macam contoh kami, salahnya kita pergi mau Pak Ngah, niat kita, kami nak tercita hantu ni, teringin nak jumpa. Teringin nak asal. Kami memang tak cakap, tapi masing-masing dalam hati, kalau nampak sekali teringin kot kan. Sekali hang kena padam kau. Ya, orang Kedah jangan minta kena sekali riau. Betul. Riau sungguh. Memang riau. Aku cukup payah nak riau. So if aku tanya hang, kita pergi pun sebenarnya untuk journey and vlog. Untuk video Body Monkey. Nak belajar cara sana, Sydney kampung ada apa, tetapi bertukar, tak adalah tragedi, bertukar pengajaran, pergi sambil belajar. Jangan cakap besar, jangan meminta. So if kalau, adakah kita akan pergi ke mana-mana hotspot lagi yang rasa? InsyaAllah kita akan pergi. Tapi kalau aku di offer oleh cameraman lagi untuk pergi ke tempat yang sama, aku willing nak pergi. Kenapa? Dia seram tapi best. Dia seronok. Bukannya seronok jumpa benda tu, tak. Dia aku pun ada kampung, tapi kampung aku bukan dalam kampung. Macam mana? Tengah-tengah bandar. Boleh dikatakan bandar tapi highway. So bila aku masuk kampung, aku terkejut. Ada kampung gini Dia membuatkan kita lupa apa itu handphone. Best.
Aku selalu bateri charge 100 tengah hari habis dah. Ni sampai ke malam boleh. Sampai malam boleh main lagi. Tuh, bukan main. Petani. Nak pergi petani pula. aku passport dah. Petani dah. Tapi janganlah sagi hang ngorak awek siam. Tapi lah aku pernah cakap siam. Sama rekap nang. Thank you yang mana dah join Epson Panskat. Like, subscribe. Panskat. Panskat. Okay. Aku malas jadi karakter yang macam King Shah ni. Okay. Jangan lupa klik bell button, turn on full notification. For all For all. Kita lain intro macam biasa. Salah tu acap. Okay. Penutup daripada Badai Monkey. Terima kasih kerana menonton. Dan thank you Zai sebab sudi datang. Sama-sama. Sudi datang and cerita pengalaman. Ada cerita lagi, kita cerita. Jangan minta, takut mendapat. See you next video. Bye-bye.